Pernah tak anda terhutang dengan seseorang, tapi dia macam langsung tak nak ambil balik? Hati-hati, sebab kisah ini mungkin akan buat anda fikir dua kali. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Aiman menerima mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Aiman, dah tiba masa kau pulangkan. Aiman terpinga. Dia cuba ingat, aku berhutang dengan siapa? Dia balas ringkas. Maaf, siapa ni? Tiada jawapan. Beberapa minit kemudian, mesej kedua masuk. Aku tunggu di tempat biasa. Aiman semakin pelik. Dalam fikirannya cuma satu tempat, sebuah bangku tua berhampiran sungai. Tempat dia selalu duduk semasa sekolah. Walaupun memang dia pergi juga. Malam itu gelap. Hanya lampu jalan malap memantulkan cahaya ke atas air sungai. Di bangku tua itu, ada seorang lelaki tua memakai jubah lusuh. Aiman mendekat perlahan. Pakcik, mesej saya. Lelaki itu tidak menjawab. Dia hanya memandang ke arah sungai dan berkata, dulu kau pernah buat satu kebaikan yang kau sendiri tak perasan, dan aku tak pernah sempat balas. Aiman berkerut. Dia tak faham apa-apa. Lelaki itu menyambung, kau pernah selamatkan seorang budak yang hampir jatuh sungai waktu kecil. Kau tarik dia, kemudian kau lari. Kau ingat? Aiman tersentak. Dia ingat. Itu berlaku lebih 15 tahun lalu. Dia tolong seorang budak kecil, tapi tak sempat tengok muka. Lelaki itu tersenyum dan berkata, budak itu adalah anak aku. Aiman terdiam. Lelaki itu bangun perlahan. Aku mencari kau bertahun-tahun, tapi aku tak dapat jumpa. Malam ini, aku cuma nak ucap terima kasih. Kemudian lelaki itu berjalan pergi. Langkahnya perlahan. Aiman cuba mengejar untuk bertanya lebih banyak. Tapi apabila dia memandang ke kanan, lelaki itu sudah hilang. Hilang tanpa jejak. Walaupun kawasan itu lapang, Aiman berdiri kaku. Telefonnya berbunyi, satu mesej terakhir masuk. Kebaikan tak pernah hilang. Ia cuma menunggu masa untuk kembali kepada tuannya. Penggajaran. Kebaikan kecil yang kita lupa kadang jadi rahmat besar dalam hidup. Allah simpan setiap amal baik. Walaupun manusia tak nampak, jangan berhenti. Buat baik, balasannya mungkin datang pada waktu yang kita paling perlukan.